Assalamualaikum. Day 2 tak ada, day 2, day 3, day 4 tak kisah lah. Part 1 ke part 2 ke, janji dia jalan. Janji dia adalah sebuah perjalanan. Perjalanan aku nak jadi millionaire. Ni lah kehidupan seharian kan. Tak tahu, aku pun tak tahu buat apa. Tadi tambah kasiran jalan-jalan ni. Nampak jalan-jalan ni, tambak belakang dulu. Jalan belakang sekali tepi sungai dah siap. Tadi tambak yang depan ni bagi orang kampung bising. Ya, kereta rosak kan, jalan habis teruk kena. Tak boleh buat apa juga. 10 tayar masuk. Tapi apa-apa pun nak cerita berapa semat dengan rambut aku kan. Semat tak semat, tetap tak ada awet kak kan. Tak, sekarang ni nak cerita dia kan. Sekarang ni nak cerita dia, aku punya kunci kereta hilang. Kunci kereta aku hilang. Dah lah sekeping kecil ni kan, hilang. Aku tak ada letak dalam poket, letak dengan telefon. Last jalan-jalan, tahu-tahu hilang cici. Aku call mak aku. Aku tanya, so dia call seorang ni, kawan dia, nama Kak Syah. Kak Syah ni dia apa ni, dia boleh tengok lah, orang kata dia boleh tengok lah kalau barang-barang hilang tu kan. Boleh call dia tanya, dia bagi tahulah. Tapi dia tak adalah bagi tahu exactly barang tu dekat mana ke apa ke. Dia bagi tahu tempat dia lah kan. Pandai-pandai cari, kena berselawat sikit. Nampak sawah cantik kan. Macam ni lah tempat yang belakang tu aku tengah buat tu. Dia akan jadi macam ni lah, cantik dia kan. Sini banyak pokok kelapa sawit. Kelapa sawit, getah, banyak lah sini. Kalau cerita kan, dia kena pakai sadar lah sebenarnya. Tak main gym pun, main angkat berat kat rumah lah. Mantai saja-saja, boring-boring kan. Sekarang nak cerita dia, nak cerita yang sekarang ni misi apa ni, misi mencari kunci. Tak apalah, apa pun. See you later bro, let's go.